Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan sebuah buku yang bertajuk Biografi Muhammad bin Abdullah, hasil penulisan Datuk Dr. Zulkifli Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman, terbitan PTS pada tahun 2021. Buku ini merupakan sebuah buku sirah yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan gaya yang mudah difahami. Penyampaian isi kandungannya tersusun, ringkas dan mesra pembaca, menjadikannya sesuai dibaca oleh semua peringkat umur, termasuk pelajar dan pembaca umum. Buku ini sangat sesuai untuk mereka yang ingin mengenali perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dengan lebih dekat dan jelas. Terusnya, isi kandungan dan cerita menarik. Antara isi kandungan utama buku ini ialah latar belakang kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak kecil, kepribadian serta akhlak baginda yang sangat mulia dan juga kebijaksanaan baginda sebagai seorang pemimpin. Apa yang menarik, buku ini tidak terlalu syarat dengan istilah Arab atau perbahasan ilmiah yang berat. Sebaliknya, penulis menyampaikan kisah Rasulullah SAW secara santai dan berperingkat, seolah-olah sebuah penceritaan. Pembaca dapat melihat bagaimana baginda menghadapi pelbagai cabaran dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan serta sifat belas ihsan terhadap masyarakat sekeliling. Seterusnya saya akan terangkan pasal ulasan ringkas dan kesan kepada pembaca. Secara keseluruhan, buku ini sangat mudah dibaca dan difahami, seakan-akan membaca sebuah kisah kehidupan yang penuh pengajaran. Ramai pembaca memberikan ulasan positif kerana gaya penceritaannya yang ringan tetapi mempunyai isi yang mendalam. Kesan utama buku ini kepada pembaca ialah ia bukan sahaja menambah pengetahuan tentang sirah Nabi Muhammad SAW, malah membantu membuka pemikiran dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Nilai-nilai murni seperti kejujuran, kesabaran dan kepimpinan yang ditonjolkan boleh dijadikan contoh dalam kehidupan sehari. Sebagai kesimpulan, buku Biografi Muhammad bin Abdullah merupakan sebuah buku sirah yang sangat sesuai dibaca oleh pelajar, remaja dan pembaca umum. Buku ini bukan sahaja berfungsi sebagai bahan bacaan, malah boleh dijadikan sumber rujukan atau hadiah yang bermanfaat. Saya sangat menggalakkan para pendengar untuk membaca buku ini dengan lebih mendalam kerana ia membantu kita mengenali dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan cara yang mudah dan berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hari ini saya, Alia Adriana, akan berkongsi tentang sebuah buku bertajuk Amalan Harian Wanita Bahagia dan Berjaya, iaitu buku motivasi yang memberi panduan amalan harian untuk menjadi wanita yang lebih positif dan berjaya. Buku ini memberi panduan tentang amalan harian yang boleh diamalkan oleh wanita untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dan kejayaan dalam diri. Antara amalan yang dikongsikan dalam buku ini ialah memulakan hari dengan doa, sentiasa bersyukur, menjaga hubungan dengan orang lain dan mengamalkan sikap positif dalam kehidupan. Buku ini boleh memberi motivasi kepada pembaca, terutamanya wanita, untuk menjadi lebih tenang, yakin dan berdisiplin dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh wanita yang ingin memperbaiki diri melalui amalan harian yang baik. Saya menggalakkan semua untuk membaca buku ini bagi mendapatkan lebih banyak manfaat. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ashikin Amani. So hari ini saya akan menceritakan tentang pesan Al-Quran buat kaum wanita. Dalam buku ini ada beberapa ciri khas yang perlu seorang wanita ketahui. So dalam buku ini dia memberi panduan tentang cara hidup seseorang wanita Muslim mengikut ajaran Islam. Yang kedua adalah menjelaskan peranan dan tanggungjawab seseorang wanita dalam kehidupan. Yang ketiga adalah dia dalam buku ini juga dia menceritakan bagaimana kita nak menguatkan akhlak, iman dan jati diri untuk seseorang wanita. Dan akhir sekali, buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah supaya semua wanita dapat memahaminya dengan baik.
Isi penting dalam buku ini adalah first, kedudukan wanita dalam Islam, peranan wanita sebagai anak, isteri dan ibu. Akhlak wanita Muslim seperti sabar, malu dan menjaga maruah seseorang wanita. Yang keempat adalah kisah wanita soleha dalam Al-Quran. Dan yang last sekali adalah ayat-ayat bermotivasi untuk menguatkan hati dan emosi untuk seseorang wanita. Okey, kesan daripada kita membaca buku ini adalah first, kita dapat menambah ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, kita dapat menguatkan keyakinan dan jati diri dalam diri seseorang wanita. Yang ketiga adalah memberikan ketenangan hati. Dan yang last sekali adalah mendorong perubahan seseorang wanita ke arah yang lebih baik. Ini adalah kesan daripada kita membaca buku, iaitu Pesan Wanita, Pesan Al-Quran buat Wanita. Okey, untuk penutup adalah daripada pengajaran cerita ini adalah buku ini memberi manfaat yang sangat ringkas dan bermanfaat kepada wanita berdasarkan ajaran Islam dan berdasarkan Al-Quran. Yang kedua adalah membantu wanita memperbaiki akhlak, iman dan cara kita nak menghadapi cabaran di hidupan luar. Yang ketiga adalah mengingatkan semua kaum wanita untuk sentiasa mendekati diri dengan Al-Quran sebagai panduan hidup. Dan akhir sekali adalah ia sesuai dibaca oleh semua kaum tanpa dikira usia yang ingin menjadi lebih baik dan lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Hafizi bin Zukri dan pada hari ini saya akan membentangkan sebuah buku motivasi Islam bertajuk Motivasi Gaya Rasulullah. Buku ini menekankan bahawa sumber motivasi terbaik dalam kehidupan manusia bukanlah kejayaan dunia semata-mata, tetapi teladan dan akhlak Rasulullah. Dalam dunia moden yang penuh tekanan, persaingan dan cabaran, buku ini mengajak kita kembali kepada contoh kehidupan Rasulullah sebagai panduan untuk membina diri yang lebih tenang, berdisiplin dan beriman. Buku ini menguraikan bagaimana Rasulullah menjadi contoh terbaik dalam menghadapi pelbagai ujian hidup. Penulis menjelaskan bahawa Rasulullah menghadapi kesusahan, penolakan dan cabaran dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan dan kebergantungan kepada Allah. Setiap peristiwa dalam kehidupan baginda dijadikan sumber pengajaran dan motivasi yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, sama ada dalam pembelajaran, pekerjaan maupun hubungan sesama manusia. Isi buku ini disokong dengan ayat Al-Quran dan hadis, menjadikan kukuh dari sudut ilmu dan rohani. Antara isi penting yang ditekankan dalam buku ini ialah konsep keikhlasan dalam setiap amalan. Rasulullah mengajar bahawa setiap perbuatan perlu dilakukan kerana Allah, bukan untuk mendapat pujian atau pengiktirafan manusia. Keikhlasan menjadikan setiap usaha lebih bermakna dan diberkati. Selain itu, buku ini turut menekankan kepentingan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Rasulullah tidak pernah berputus asa walaupun diuji dengan pelbagai kesusahan. Sebaliknya, terus berusaha dan bertawakal kepada Allah. Buku ini juga menekankan disiplin dan istiqomah. Rasulullah mengajar bahawa amalan yang sedikit tetapi berterusan lebih disukai oleh Allah. Prinsip ini sangat penting terutamanya dalam kehidupan pelajar agar sentiasa konsisten dalam belajar, berakhlak baik dan memperbaiki diri. Di samping itu, akhlak mulia seperti jujur, amanah, rendah diri dan menghormati orang lain turut ditekankan sebagai kunci kejayaan sebenar. Akhlak ini yang menjadikan Rasulullah dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan. Buku ini wajar dibaca kerana ia memberi motivasi yang berteraskan iman dan sunnah, bukan sekadar kata-kata semangat kosong. Ia membantu pembaca membina kekuatan dalaman, kestabilan emosi dan cara berfikir yang positif. Selain itu, buku ini mengingatkan kita bahawa mengikuti Rasulullah adalah bukti cinta kepada Allah, sebagaimanapun yang disebut dalam surah Al-Imran ayat 31.
Sebagai kesimpulan, motivasi gaya Rasulullah bukan sekadar sebuah buku motivasi, tetapi merupakan panduan hidup yang lengkap. Ia mengajar kita bahawa kejayaan sebenar bermula daripada hati yang ikhlas, iman yang kuat dan akhlak yang mulia. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya nak membentangkan sebuah buku motivasi Islam yang sangat bermanfaat, iaitu Hadis 40 Amalan Sedikit Pahala Berganda karya Ustaz Muhadir Haji Jol. Buku ini membincangkan tentang amalan-amalan kecil dalam kehidupan seharian yang kelihatan biasa, namun sebenarnya mempunyai ganjaran pahala yang besar kalau jika dilakukan dengan ikhlas dan secara berterusan. Buku ini menghimpunkan 40 hadis sahih Rasulullah SAW yang menekankan amalan-amalan mudah dan ringan untuk diamalkan oleh semua orang. Setiap hadis dijelaskan secara ringkas dan praktikal dengan fokus utama kepada konsep istiqamah, iaitu melakukan amalan walaupun sedikit tapi konsisten setiap hari. Jadi, antara isi penting buku ini ialah: pertama, amalan sedikit tetapi berterusan lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala berbanding amalan yang banyak tetapi tidak konsisten. Kedua, keikhlasan niat menjadi asas utama dalam setiap amalan. Niat yang betul mampu menggandakan pahala walaupun amalan itu kecil. Ketiga, buku ini dapat menekankan kepentingan akhlak dan adab seperti berkata baik, senyum, membantu orang lain dan menjaga hubungan sesama manusia. Dan yang keempat, buku ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang mudah dan tidak membebankan kerana setiap orang mampu beramal mengikut kemampuan masing-masing. Jadi, kenapa dispesifikan untuk membaca buku ini? Buku ini ialah buku yang sangat sesuai dibaca kerana bahasanya mudah difahami, kandungannya praktikal dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Selain itu, buku ini mampu memberi motivasi rohani dan membantu membentuk peribadi Muslim yang lebih berdisiplin, istiqamah dalam ibadah. Jadi kesimpulannya, buku 40 hadis Amalan Sedikit Pahala Berganda merupakan sebuah buku yang sangat sesuai dijadikan bacaan harian. Buku ini mengajar kita bahawa perubahan besar bermula daripada amalan kecil yang dilakukan secara berterusan dan ikhlas. Jadi, diharapkan agar buku ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk menjadi Muslim yang lebih terbaik. Sekian daripada saya, Abdul Alim bin Ahmad Syafizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin membentangkan sebuah buku motivasi kerohanian bertajuk Tuhan, Aku Ingin Sembuh. Hasil karya Adnan Roslan. Buku ini membincangkan tentang kesakitan yang tidak kelihatan, iaitu luka emosi, keletihan jiwa dan keresahan hati yang sering dialami manusia dalam kehidupan moden. Ramai di antara kita sibuk mencari penyelesaian masalah melalui manusia dan keadaan, sehingga terlupa untuk kembali meminta pertolongan kepada Tuhan. Buku ini hadir sebagai satu peringatan yang lembut tetapi mendalam. Buku Tuhan, Aku Ingin Sembuh merupakan himpunan penulisan reflektif yang mengajak pembaca merenung hubungan diri dengan Tuhan ketika berdepan ujian hidup. Penulis menyentuh tentang rasa penat menjalani kehidupan, kesedihan yang disimpan sendirian, serta doa yang semakin jarang dipanjatkan. Melalui gaya bahasa yang ringkas, puitis dan menyentuh perasaan, pembaca diajak untuk kembali sedar bahawa Tuhan sentiasa dekat walaupun kita merasakan diri semakin jauh. Antara isi penting yang ditekankan dalam buku ini ialah: pertama, kesembuhan bukan hanya berkaitan tubuh badan tetapi juga kesembuhan hati dan jiwa. Seseorang mungkin kelihatan sihat secara fizikal namun masih terluka dari segi emosi. Kedua, penulis menekankan kepentingan doa sebagai bentuk pengakuan kelemahan manusia. Doa bukan tanda putus asa, sebaliknya tanda kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketiga, buku ini mengajar pembaca untuk menerima ujian sebagai sebahagian daripada kehidupan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses mendewasakan iman. Keempat,
Penulis mengingatkan bahawa Tuhan tidak pernah menjauh, tetapi manusialah yang sering lupa untuk mendekatkan diri kepadanya. Isi-isi ini menjadikan buku ini sebagai satu bentuk terapi rohani yang menenangkan. Buku ini wajar dibaca kerana ia memberikan kekuatan kepada individu yang sedang diuji, membantu pembaca memahami emosi sendiri serta membimbing pembaca untuk kembali membina hubungan dengan Tuhan. Selain itu, gaya bahasa yang mudah difahami menjadikan buku ini sesuai untuk semua peringkat umur, terutama remaja dan golongan dewasa. Sebagai kesimpulan, Tuhan, Aku Ingin Sembuh merupakan sebuah buku yang menyentuh jiwa dan membuka ruang muhasabah diri. Buku ini tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tetapi mengajar kita untuk menghadapi ujian dengan sabar, doa dan keyakinan kepada Tuhan. Semoga buku ini dapat membantu kita semua memahami bahawa kesembuhan sebenarnya bermula dari hati yang kembali berserah kepadanya. Sekian, terima kasih.